Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella San-San Mak saya. Sekatnya tu satu hari satu khabar-khabar ya. Hari ni saya peluang sikit sebelah petang, insyaAllah jumpa dengan saya sebelah petang hari ni. Ada maklumat baru-baru, sikit banyak rekah-rekah pendek-pendek untuk nulis siapa kita. Nulis kita tu dia tahu dengan semasa Skoda hok saya ada maklumat hari ni. Tak lewatkan masa kalau saya tengok di segi tempat teh kita masa sekarang atau tengok kuasa rumah kita masa lalu ni sebelah teh tu hujan turun semua. Hujan turun semua dah kak sama juga dengan krom utuk ni yang Withia dia istihar lah. Suruh jagalah payung tu nak masuk. Tempat 20 ni hingga sampai tempat 1. Tu dia kita pakai jaga molek kalau bahasa tahu dah. Kalau bahasa kita nak pergi motau ke, kita nak buat popo, kita nak pergi mana nak pergi pelancong ke gano. Kita ada nak buat apa-apa tu, kita boleh kedai trim pram itu jaga-jaga. Dari segi nak kenderaan motor kau kena bawa lah baju-baju hujan tu. Kalau asal nak motam tu, kalau asal tengok mengikut turut tu sungguh tu, kita bergaduh lah. Motam takut saja dari segi kita bangun tengah malam. Kita bangun tengah malam untuk nak pergi motam, nak pergi buat apa ke saat ni tu. Tu. Jadi di segi krom utuk ni yang Withia. Dia istihar lagu tu lah. Sama juga dengan page dengan sosial media masa sekarang ada istihar tubik lagu tu. Pas masa sekarang hot ni lah dari segi kita kena siapa nak ya masa sekarang kalau masa kita ada guna bank net bank iaitu tanakan ke saat ni tu. Dalam telefon kita. Dalam telefon kita masa sekarang kita ada guna ikutlah tanakan berapa tanakan ke saat ni tu. Nak ya masa sekarang tepat 30 nak tahapan ni kalau rasa kita duk pakai net bank patut sama dengan SIM terosak kita duk guna kat saat ni tu. SIM terosak kat saat ni nama kena wisupa dengan net bank dengan banci tanakan. Banci tanakan nama kita. Tapi terosak telefon kita SIM kita hak duk guna internet hak duk main hak duk to kat saat ni tu. SIM terosak kita tu nama adik kita ke nama orang tua kita ke nama demo lain bukan nama kita ke saat ni tu tak boleh guna. Apabila tepat 1 bulan lepas tak boleh guna dah. Tu tak boleh guna. Sebab itulah kita kena buat siap dalam bulan ni. Kita kena pergi daftar nama mula. Pergi long tabian iaitu SIM card mula. Long tabian mana? Ikutlah kita nak beli SIM mana ke saat ni tu atau SIM yang kita nak guna tu kita pergi hubung Jusun dia ke saat ni tu. Juningan dia Jusun saat ni. Kalau bahasa AAS pergi ju AAS. Kita ya tahu ni SIM kita nak guna tetapi nama adik kita kau nak tukar jadi nama kita kau. Tu masa sekarang kita kena pergi hubung dengan cepat banget. Sebab ada tak berapa hari nak masuk nak masuk bulan depan. Ada bulan depan kalau bahasa nama SIM card dengan nama app tanakan tak sama, tak serupa ke saat ni tu batal, tak boleh guna, tak boleh pakai. Harga faedah tu buat dengan cepat banget. Kalau bahasa Pia SIM card dengan net bank dengan banci tanakan tu tak sama, tak serupa. Tu harga faedah pihak belakang. Di segi ni, di segi berita kerajaan. Lepas tu di segi duit digital tu kalau bahasa dengar tetapi tak ada cerak sebab kromo tak ada masuk lagi. Tak ada mesyuarat lagi. Dia kata dai maiken Mithuna. Tu kita nanti tengok sekali lagi lah. Saya nak sapa sekali lagi apabila cerak saya nak sapa. Kalau bahasa duk jadi kelabu duk jadi tak cerak ni malah nak sapa sebab apa nyanyi pok kita. Duk tunggu angin-angin duk tunggu duk nanti duk nak boleh. Di segi umur ni belah hingga sampai 20 tu. Pakai duk tunggulah nak boleh support dengan saya juga. Saya fake lain pula. Kena duk tunggu tapi wasa tak ada angin. Tapi tak tahulah dia di segi kerajaan dia istihadah kata dia nak gana-gana pun dia nak ui. Nak ui. Tu nak ui juga. Nanti tengok masa peh. Sekali lagi. Tu dia nak yak masa sekarang. Apa kita tahu dah tu kita boleh sapa lah. Kalau bahasa Pia tak tahu duk ke kawasan rumah kita duk tepi rumah kita jiran-jiran rumah kita tu. Tu nak ya masalah lah ni. Lepas tu di segi orang panggil ada pemberita tu tak ada cerak mana lah.
Iaitu dari segi pemberita ke saat ni tu dia ada istihadah lah kata orang panggil kita kena pakar duit masa sekarang tu kena cuma. Sebab apa? Sebab ekonomi masa depan tu nak berubah kuat. Nak kata kita kena sipel lah duit tu. Kita kena sipel. Ada banyak lah banyak website kau dalam platform mana-mana tu duk tubik juga di segi ni. Sebab panggil di segi keluar negara iaitu mereka ke sana itu dia naik pasir. Apabila naik cukai pasir ke sana itu jadi rusak habis. Jadi ketup habis. Sebab itulah hak kaji-kaji di segi ekonomi, di segi long term, di segi bisnes gopo ke sana itu hak itu sikit dia sapa dia kata kena pakar dengan cermat. Kena cuma sikit, kena pakar, kena taruh lebih banyak. Guna hak benar penting. Guna hak benar penting. Dari segi pemerintah dak tu baiklah saya pesapa untuk nak wifi kita tu guna hak benar penting. Kalau benar tak ada penting tu, kalau rasa kita boleh taruh duit, boleh save duit, boleh taruh hak lain lagi, kita taruh. Tu nak atas masa sekarang kita kena jaga di segi ni. Sebab masa depan kita tak tahulah nak berlaku kok mana lagi. Nak kata tu masa learning di segi tempat kita keluar negara kita. Tu sikit banyak petang ni. Lepas tu keluar negara sikit banyak pula. Keluar negara sikit banyak kalau masa kita dak tengok tu duk kuat lah. Kuat sungguh. Kuat benar lah di segi falah kita kau duk kena zalim dengan Yahudi ke sana ni banyak kuat. Lepas tu di segi laut merah kau ada juga. Ada juga di segi kapal duk lah merah duk gelegak juga. Sama jugalah masa sekarang tu jadi ada semua. Lepas tu saya nak mari tengok ju keluar negara iaitu Kaulitai kat sana ni. Kaulitai ada apa tu? Kaulitai kat sana ni ada orang panggil tu Yahudi. Dia tak sebut nama dia kat sana ni. Tu buat nama dia sallallahu ke. Tu hak Yahudi ke sana ni, hak ke sana tu duduk dalam negara Kauli ke sana tu. Duduk dalam negara Kaulitai ke sana tu dia pergi makan ni satu kedai. Satu buah kedai dia pergi makan ni ke sana tu. Makan dengan sedap lah fok dia ke sana tu. Lepas tu ada fok Kaulitai. Ada fok Kaulitai iaitu rakyat Kaulitai ke sana tu. Gi hemat. Gi hemat tu hak ke sana tu duduk makan dalam kedai satu kedai ke sana ni gi hemat. Hemat serta akik dera falah kita. Hemat ni dia kata fok ni fok Yahudi ni duk makan popo ni sebab makan sedap makan popo ni duk juning duk hidup masa sekarang tu dengan darah fok falah. Tu dengan dengan salah duk ngenak orang duk zalim orang. Hamak for tu dia ke sana ni. Tu ke sana ni tu. Tu Yahudi ke sana ni tu. Nak kata dalam negara demo. Nak kata dalam negara demo kalau rasa for panggil for Yahudi ke sana ni nak duduk tak seni. Dalam negara demo. Tak sama dengan negara Thai kita. Negara demo apabila for Yahudi, for ke sana ni nak duduk, nak pergi kok mana bebas, tak bebas. Nak duduk wis seni, tak seni. Sebab dia mau tahu perangai, sebab dia mau pakak panggil pakak potan, pakak tok say fok ni. Perangai fok Yahudi ni. Dia mau tok say mula. Masa sekarang. Tak sama. Kalau rasa kita mik banding dengan negara demo masuk dengan negara Thai kita tu tak sama. Negara Thai kita tu samuk ter dengan baik, samuk ter dengan molek. Sebab ke apa? Sebab duit boleh jadi deh. Tapi tak apalah sebab apa kita ambil buat kaji ya dirilah. Nak kata sebab apa tu. Nak kata negara demo tu ada setengah daripada setengah negara ada lah. Ada tu berita saya tak saya tak ingat kata negara apa. Apabila fok Yahudi, fok nak masuk dalam negara dia tu, dia tak benar. Dia tak seri masuk. Fok ni tak seri masuk dalam negara dia. Tu nak kata kita tiap kita tengok banding tengok tak sama dengan negara kita. Sebab itulah kita masa sekarang lebih molek kita kena doa lagi. Doa. Doa.
Lepas tu sama juga dengan masa sekarang apabila Fok Yahudi, Fok UU, duk zoling Fok Islam kita, duk mengenak, duk karu, duk baca, duk buat apa-apa, duk zoling ke saat ni tu. Sama juga dengan Fok dia ke saat ni tu kena api. Iaitu api bakar, faimai ke saat ni tu. Masa telah lepas tu Ju Meka, ni Ju apa panggil Ju negara ke saat ni lah. Tempat Fok Yahudi tu. Api bakar bisnya. Api bakar Fok dia ke saat ni tu pakak lah. Dalam apa panggil Yerusalem ke saat ni tu. Tu Allah katuk batah. Kereta api tak boleh bergerak, tak boleh berjalan. Lepas tu orang panggil mudah-mudah Fok dak keleng lah ke saat ni tu. Beratus orang ke saat ni tu. Pakak ke apa? Pakak nak pergi hapuh api, pakak nak pergi mapuh api ke saat ni tu. Tetapi tak ada boleh lagi mapuh api. Nak ya tak. Api saat ni sangat kuat. Bakar sangat kuat. Tu Fok dia pudah lah apabila Fok dia ke saat ni tu. Apabila api bakar Fok dia ke saat ni. Pudah kata sebab Fok Yaman giduk serai tempat dia. Lepas tu sakit-sakit lah. Gi wak wi pucah, wak wi api bakar ke saat ni tu. Nak ya tak Fok dia tu. Dalih gi kot tu lah. Tetapi kita tahu belakang apabila wak orang kita kalau wak zoling demo lah. Kita tak akan taruh. Iaitu kena ada lah. Kita tunjuk orang wak zoling orang. Nak ya tak taruh orang zoling orang ni. Nak ya tak we nampak selalu dah. Nak ya tak masa sekarang duk bakar habis minyak duk kuat lah tempat dia tu. Tu masalah lah ni. Tu nak ya tak Fok kita tu jangan beradu lah. Doa tu jangan beradu. Jangan beradu lah. Sama dengan kita tu tak boleh apa orang panggil. Tak boleh buat apa-apa dah. Nak tak lak jatuh, nak pergi pergi lak jatuh, nak pergi sapa tempat tu. Kita tak boleh, kita doa. Doa selebih baik, selebih molek. Doa ni sapa insya-Allah. Duk je kita doa, kau tak doa. Kalau doa tak apa. Lucu jawab tag kita kalau kita doa. Tu nak atas masa sekarang. Tempat tag kita keluar negara rekah sikit banyak untuk nampak kita tu dah tahu dengan semasa. Hari ni saya pun sapa Skoda ni sajalah. Kalau rasa saya sapa kok mana ke saat ni tu ada silap ko salah ko kok mana saya minta maaf. Hari ni Skoda ni dulu minta izin dulu. Kalau rasa ada maklumat baru-baru insya-Allah kalau peluang saya nak sapa. Hari ni Skoda ni dulu minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.